Antara rahsia yang ulama sebut, ajak anak bangun sahur. Ramai yang tak puasa. Kepada ibu ayah yang mendengar, pastikan anak-anak puasa. Kalau tuan-tuan tanya saya, macam mana cara nak ajak rohani anak-anak berpuasa, dia sendiri ada keinginan untuk puasa, saya beritahu jawapannya ialah dengan ajak bersahur bersama-sama. Pegang rahsia ni. Nabi sebut, Nabi kata, bangunlah bersahur. Sesungguhnya pada amalan bersahur itu ada keberkatan. Hari ni anak-anak muda bangun sahur tak? Tak bangun. Itu mak ayah pasal apa tak gerak? Sebab anak-anak kami biasa dan boleh berpuasa. Saya nak bagi tahu bahawa anak kita sebahagian bukan boleh berpuasa tanpa sahur. Memang dia sahur pukul 9:10 pun. Sebab tu dia tak bangun. Dia tak nak bangun. Hasbunallah wa ni'mal wakil.